Hui. Ca. Dia tak ni? Ini pun pegang dia. Oh, dia bilik. Ca. Tu dekat orang tu. Berapa bulan dah kau? Kita pegang bulan. Lah baby, tengah baby. No, I want to touch. Hidung yang mana tu tapi marah. Kalau dia takut macam tu. Macam tu dia kena macam tu. Takut. Macam tu. Pipi. Pegang kepala dia. Ca. Okey. Dia tak libas eh? Saya ingat dia buaya ke? Ya. Dia alamak. Apa ni? Kau tengok muka dah. Ada ini hari Sabtu ni. Minta sama dia. Apa mau? Rekun. Sini. Lah. Mana lagi sempong lah. Kawan Ali pun ada pegang. Apa dia dekat pada apa? Dia dekat padang ni. Rekun. Musa. Abang kata Musa. Ni roket. Dia kan Roket. Dia ambil sayang punya. Ni gigit je. Manja. Ni dah manja lah. Dah jinak ah. Bunyi vibrate. Phone kan? Tak bagi ni Mas. Sebelah. Baru syok. ni, balik. Ni, lekan ni. Ya. Biasa macam tu. Kau tak bagi makan tu, bagi makan ni kan. Ini yang makan. Apa benar? Tangan kecil-kecil macam ni. Kalau macam tu dia tercekik. Tak dia jaga sampai anak macam ni je. Takut. Macam tu. Mana makan panjang ni cekik. Pelan-pelan je. Kena. Ya, mana lagi Syed? Cepat nak ni. Bagi macam tu. Buat macam tu je. Sini. Sini. Dia takut ya. Takut. Sini. Apa je macam dia? Bagi tak keluar kepala dia boleh. Kalau itu nanti dia gigit tangan sekali kan? Oh ya ke? Ya, ni macam ni. Itu yang tadi dia gigit anak-anak tu. Sini. Panak, dia tunggu panak. Sabarlah. Sabar takut. Oh, nak ganah penuh. Panas, cabut. Dia tak gigit. Dia gigit ujung ni. Ni. Tak nak lah. Jangan scam dia. Kamu tak nak lah. Bi dua orang. Ni, ulu. Ni sila ni, Bi. Ini nak datang. Panas. Tak boleh tadi ni. Stay. Takak tak tangan sama ni. Kau makan elok sikit. Ni ada Saki bagi. Aneh. Jagi.
Alah. Tu, sana. Jom. Oh, dia jom. Nanti dia hilang. Okey ada ekor. Pegang musim okey lah. Apa? Isi dia tu buat. Kita akan cuba Blackton. 40 sekilo 86. Ya ke? Sebiji. 2 biji. Kata tak makan durian. Sedap. Dari kampung. Dululah. Ada sini lah. Sedap ah. Yang tanam mohang tu. Saya dah daripada temu. Ambil tanam tadi. Biji buang. Buat mana boleh tak? Buat dalam ni je. Boleh. Dia tak. Berbual. Dia tak manis sangat lah. Cuma time yang tengah sedap kan. Ini mesti manis. Kalau video ni kita makan durian Selangor. Bandar yang ketiga je. Dia rasa. dah tahu weh. Apa? Siap dia. Meni baby bagi baby ni. Jangan ni, ni. Cak. Ni. Dah pisah ni. Baby ah. Yang tua ni pun kacau. Yang tua pun nak makan juga. Yang tua apa? Tengok, comel anak dia. Ayah tu. Ayah Oi, saya. ini. Ayah saya ni ambil yang ni. Pisang tu. Ada budak ada ni. Tu dia di situ dia ambil gambar mak. Tak tahu. Dengan backling. Baby pun ambil gambar mak. Mak pegang tu. Ambil gambar ramai-ramai. Duduk siap.
Seperti dua sejoli. Ayam gemuk macam ayam. Ha ni? Dah tinggal seekor dah. Ni seekor macam mana ni? Oh no, ini depan ni sendiri. Ini seekor dah. Kalau sakit, oh ni. Jawa. Oh ni lawang. Ini badan dia panjang. Paruh dia ni lah. Ah ini kaki dia kan. Ah ni lagi. Apa? Ni lagi. Pandai tumbang. Selangor Group Daily. Anda boleh merasai madu secara percuma. Di sini mempunyai kepelbagaian jenis madu. Boleh dirasai secara percuma. Rasa tu malu. Oh ye, jom. Ha ni madu lebah. Madu lebah manis. Ha ni madu lebah lepas ke pokok menjem. Ha ni madu lebah. Hello. Ni madu. Mulut ni tak sangat Tak sangat. Dia tak sengat ini tak ada seduh. Saya bukakan. Ini madu disimpan dalam pot propolis ni. Ni pot propolis ni dibina oleh kelulut di sini. Tu madunya ni. Siapa belajar sains dia tahu benda ni. Glukos, fruktos, surkos. Ada satu lagi dekat kelulut, trihalulus. Itu adalah gula-gula semula jadi yang unik dalam madu lebah ataupun madu kelulut. Kalau yang makannya ni dia cair sikit. Nanti kalau makan sekarang ni kan petang kan jangan terperanjat kalau berebut pergi tandas ya. Bukan dia cerit-berit, dia nak pergi ke tandas supaya dia cuci. Nak tengok dia seram macam ni. Pernah tengok masuk tu. Tak pernah tengok? First time tengok. Kalau sarang yang baru tu Lebah tahu. Yang lebah biasa bersengat, yang sengat tu. Oh tadi makan durian? Dah makan durian tak apa, makan dulu sikit satu sudu, jangan makan satu sudu sup. Kalau makan satu sudu sup nanti kan tak tahu lah orang yang tahan tak. Untuk orang pregnant lagi elok betul. Kelulut orang pregnant tak ada masalah, lagi baik. Untuk biasa orang pregnant nombor 1 darah dia ada kencing manis. Itu dia orang attack. Yang kedua darah rendah. Makan dulu. Insya-Allah boleh tu. Darah rendah ada satu lagi yang paling elok, kelulut monoflora, kelulut getah. Kelulut getah boleh Google kelulut getah tu apa dia punya fungsi. Vanilla.